Sebenarnya, kajian terkini mengatakan bahagian genetik yang mempengaruhi jangka hayat hanyalah sekitar 25%. Jadi, baki 75% itu ditentukan oleh apa? Jawapannya ialah tabiat hidup yang anda ulang setiap hari. Apa yang anda masukkan ke mulut sebaik bangun pagi? Bagaimana anda menggerakkan badan pada siang hari? Dan dengan perasaan, bagaimana anda menutup mata pada waktu malam? Perkara yang nampak kecil ini, bila dikumpul hari demi hari, sedang membentuk semula sel dalam tubuh anda, lalu menentukan hasil yang besar bernama umur panjang. Hari ini, berdasarkan kajian tentang warga yang masih cergas walaupun melepasi usia 100 tahun serta pengetahuan geriatrik moden, saya akan bentangkan 5 ciri utama yang membantu seseorang hidup lebih lama dalam bentuk senarai ranking. Terutamanya pada tempat keempat, tentang berjalan, ramai di Malaysia rasa itu amalan sihat yang mudah, tetapi hakikatnya ramai tersilap cara. Sekadar berjalan semata-mata bukan saja boleh jadi tidak bermakna, kadang-kadang boleh memberi kesan yang bertentangan. Dan pada tempat pertama, akan muncul satu faktor yang tidak disangka, yang lebih menentukan jangka hayat berbanding makan dan bersenam. Ia tidak perlukan duit, boleh mula hari ini juga. Tetapi, jika anda tidak tahu, walau sekuat mana anda jaga kesihatan, kesannya boleh jadi separuh sahaja. Bila anda habiskan video ini, anda bukan sekadar tahu cara hidup lama, tetapi anda akan dapat rutin yang membantu anda terus berjalan dengan kaki sendiri, berfikir dengan kepala sendiri dan menjalani hari dengan senyuman. Jadi, mari kita mula terus dengan tempat kelima. Di saluran ini, kami berkongsi untuk anda yang berumur 65 tahun ke atas, tip memanjangkan usia sihat dan maklumat yang berguna untuk kehidupan harian. Supaya anda tidak terlepas info terbaru selepas ini, sila langgan saluran sekarang pada masa ini. Tubuh yang cenderung panjang umur, tempat kelima, sebenarnya bermula daripada tabiat makan yang nampak biasa saja. Bukan semata-mata tentang apa yang sihat di atas kertas, tetapi tentang bagaimana anda menjaga usus supaya tidak kotor. Ramai orang terlalu fokus pada soalan apa patut dimakan. Hari ini dengar tempe bagus, esok dengar ikan laut bagus, lusa dengar yogurt paling baik, lalu kita pun asyik mengejar 1-2 makanan itu sahaja. Itu semua memang baik, saya tidak menafikan. Tetapi bila saya perhatikan corak hidup warga emas yang masih kuat dan tenang, ada satu persamaan yang sangat jelas. Saya kuasa membuang mereka sangat kuat. Bila umur meningkat, pergerakan usus biasanya makin perlahan, mudah jadi sembelit dan penyerapan zat pun tidak setajam dulu. Kalau usus kotor, anda boleh beli suplemen mahal sekalipun, ia cuma lalu begitu sahaja, tidak sempat dimanfaatkan oleh badan. Lebih membimbangkan, sisa yang bertakung lama boleh rosak dan menghasilkan bahan yang tidak baik, kemudian beredar ke seluruh badan dan membuat salur darah cepat menua. Saya Dr. Ahmad Firdaus dan saya mahu anda nampak perkara ini dengan jelas. Kalau anda mahu usus kekal bersih dan tubuh terasa lebih muda, ada 3 bahan kuat yang anda boleh dapat di pasar raya di Malaysia, seperti Maidin, Lotus atau Aeon, dan semuanya mudah dimasukkan ke dalam tabiat harian. Yang pertama ialah serat larut air. Istilahnya mungkin kedengaran susah, tetapi maksudnya mudah. Ia merujuk kepada makanan yang ada tekstur berlendir dan licin, yang bila masuk dalam usus, ia menyerap air dan menjadi seperti gel. Gel ini membantu memegang kotoran yang melekat, lalu menolaknya keluar dengan lebih lancar. Dalam budaya kita, anda boleh fikirkan bendi. Bendi yang dimasak ringkas atau bijirin seperti owat dan barley yang dimakan konsisten. Warga emas yang kuat selalunya tidak berlebihan, tetapi mereka ada hidangan kecil yang membantu usus bergerak, seperti siup yang ringkas, sayur berlendir atau bubur bijirin yang tidak terlalu manis. Yang kedua ialah gabungan makanan yang melalui proses penapaian. Bukan satu jenis sahaja,
tetapi campuran beberapa jenis dalam minggu yang sama. Kerana bakteria baik juga perlukan kepelbagaian. Contohnya, tempe bersama sedikit sayur jeruk, kam atau yogurt dengan sedikit makanan fermentasi yang sesuai. Bila kepelbagaian ini masuk, suasana dalam usus jadi lebih seimbang, flora usus jadi lebih subur dan badan lebih mudah rasa ringan. Yang ketiga, dan ini yang sering orang terlepas pandang, ialah tambah sedikit protein dalam setiap hidangan. Bila umur meningkat, ada yang sudah malas mengunyah daging, malas makan ikan, lalu sarapan jadi roti dan kopi sahaja, atau makan malam sekadar bubur kosong. Kita perlu ingat, otot yang menggerakkan usus juga dibina daripada protein. Bila protein kurang, usus sendiri boleh jadi lemah, nipis dan makin malas bergerak. Jadi, saya mahu anda pegang satu prinsip mudah. Dalam setiap makan, cuba ada protein kira-kira sebesar tapak tangan, sebiji telur, seketul tauhu atau ikan kembung dan ikan sardin. Dalam kuantiti sederhana sudah cukup membantu. Bila badan dapat protein yang mencukupi, usus mula bergerak dengan lebih kuat dan proses membuang jadi lebih mudah. Jadi tempat kelima ini bukan tentang mencari makanan ajaib. Ia tentang membina kuasa membuang, menjaga usus supaya tidak kotor dan membuat badan anda menerima semua kebaikan pemakanan dengan lebih berkesan. Seterusnya, tempat keempat bagi tubuh yang cenderung panjang umur ialah sesuatu yang ramai orang Malaysia memang sudah biasa dengar sejak dulu, iaitu berjalan setiap hari. Tetapi di sinilah ramai tersilap dan kesilapan ini nampak kecil namun kesannya boleh besar. Saya Dr. Ahmad Firdaus dan bila saya berada di kawasan seperti Taman Tasik Perdana atau di sekitar Putrajaya pada waktu pagi, saya sering nampak pakcik-makcik berjalan dengan wajah tegang, dahi berkerut. Langkah laju seolah-olah sedang mengejar sesuatu yang sangat menekan. Ada juga yang memandang jam kira langkah lalu berkata dalam hati, hari ini baru 5,000 langkah. Mesti cukupkan lagi 5,000 walaupun badan sudah letih. Saya mahu cakap dengan jelas, untuk kesihatan jangka panjang, anda tidak perlu memaksa diri mengejar 10,000 langkah setiap hari. Terutama bila umur sudah meningkat. Banyak dapatan moden menunjukkan selepas usia 70, sekitar 4,000 hingga 7,000 langkah sehari sudah memadai untuk memberi manfaat kesihatan yang ketara. Malah, berjalan berlebihan boleh membebankan lutut dan pinggang dan ada risiko meningkatnya bahan yang mempercepat penuaan dalam badan. Terutama jika anda berjalan dalam keadaan terpaksa dan stres. Orang yang benar-benar panjang umur biasanya tidak melihat berjalan sebagai senaman yang perlu disiapkan seperti tugasan, tetapi sebagai sebahagian daripada hidup yang dinikmati. Mereka berjalan untuk menyambung rutin, bukan untuk menyeksa diri. Dan di sini, saya mahu kongsi satu teknik simpanan yang anda boleh buat sambil pergi pasar, sambil ke kedai runcit atau sambil ke surau. Ini bukan simpan duit, ini simpan otot. Caranya hanya satu, lebarkan langkah anda lebih kurang 5 cm daripada biasa. Bila anda keluar rumah untuk berjalan santai atau pergi beli barang di Lotus, Maidin atau Giant, cuba sekali-sekala melangkah sedikit lebih besar. Bayangkan kaki anda meluncur ke depan dengan yakin, bukan meleret. Bila langkah sedikit lebar, badan secara semula jadi akan tegak dan otot besar di belakang paha serta punggung mula bekerja. Otot ini biasanya malas terlibat jika kita berjalan kecil-kecil. Tetapi tambahan 5 cm itu memberi rangsangan yang cukup untuk membantu otot kekal, kuat dan stabil. Satu lagi perkara yang sama penting, jangan biarkan berjalan anda kosong dan hanya mengejar angka. Cuba rasa suasana sekeliling. Perhatikan pokok yang sedang berbunga, dengar bunyi angin, lihat langit yang cerah selepas hujan petang atau bau gerai sarapan yang baru buka. Bila anda gunakan deria seperti ini semasa berjalan, bahagian otak yang mengurus perhatian dan penyelarasan juga terangsang dan ini membantu mengurangkan risiko kemerosotan ingatan
berjalan sambil tunduk memandang angka di tangan dan berjalan sambil menikmati pemandangan dengan kepala terangkat. Kesannya berbeza sepenuhnya, bukan sahaja pada badan tetapi juga pada otak. Sekarang kita masuk ketiga teratas. Tempat ketiga ialah rutin pagi. Dan saya cakap terus, sama ada anda buat atau tidak rutin kecil ini, ia boleh menentukan keadaan badan anda sepanjang hari. Dan dalam jangka panjang, ia turut mempengaruhi usia anda. Tempat ketiga ialah sebaik sahaja anda bangun tidur, minum segelas air suam. Mungkin ada yang tersenyum dan fikir, ini saja, air suam saja. Tetapi jangan pandang kecil. Kekuatan satu gelas air suam ini, jika dilakukan konsisten, boleh lebih bermakna daripada banyak ubat perut yang orang cari. Semasa kita tidur, badan mengeluarkan peluh, walaupun anda tidak sedar. Sebab itu, bila anda bangun pagi, tubuh anda sebenarnya seperti span yang kering, kekurangan air dari dalam. Pada waktu inilah darah juga mudah menjadi lebih pekat dan risiko masalah salur darah seperti serangan jantung atau strok memang cenderung tinggi pada waktu pagi. Jadi kita tidak mula hari dengan air sejuk yang mengejutkan sistem badan. Kita pilih air suam yang hampir dengan suhu badan. Cuba bayangkan perlahan-lahan air suam itu melalui tekak turun ke perut dan menyebar rasa hangat yang lembut dari dalam. Bila perut dan usus dipanaskan secara perlahan, organ yang selama ini berehat seolah-olah dibangunkan dengan cara yang sopan, seakan anda berkata, "Bangun ya, ini pagi, masa untuk bergerak." Pada saat itu, sistem saraf yang menenangkan badan menjadi lebih dominan dan keseimbangan dalaman jadi lebih stabil. Bila saya bertanya kepada warga emas yang masih segar dan tenang, ramai sebenarnya sudah lama ada tabiat ini tanpa mereka sedar. Ada yang kata, lepas subuh saya memang akan panaskan air dulu, minum perlahan. Ada yang kata, saya buka tingkap biar angin pagi masuk. Kemudian saya hirup air suam sedikit demi sedikit. Inilah perkara mudah yang nampak biasa. Tetapi diam-diam ia memegang kunci panjang umur. Cara buat pun tidak rumit. Anda boleh didihkan air dan selepas mendidih, buka penutup, kecilkan api, biarkan ia mendidih ringan beberapa minit supaya air jadi lebih bersih dari segi rasa. Lepas itu, biarkan turun ke tahap yang selesa, lebih kurang suam hangat yang anda boleh minum sambil bernafas perlahan. Tidak terlalu panas. Jika anda betul-betul tidak sempat, panaskan sahaja air dengan cara yang mudah, itu pun boleh. Yang paling penting ialah badan menerima air yang hangat supaya kelembapan masuk dari dalam, bukan sekadar basahkan tekak. Setiap pagi, cuba buka tingkap, tarik nafas dan minum segelas air suam dengan tenang sambil berkata dalam hati, "Syukur hari ini saya masih bangun, syukur hari ini saya masih ada peluang jaga diri." Satu gelas begini, bila dibuat dengan rasa menghargai tubuh sendiri, ia menjadi amalan anti penuaan yang paling lembut. Cuba mula esok pagi. Tempat kedua ini ramai orang selalu terlepas pandang, sedangkan untuk membina tubuh yang cenderung panjang umur, masa pemulihan kadang-kadang sama penting, malah boleh jadi lebih penting daripada makan dan berjalan. Tempat kedua ialah tidur yang berkualiti. Tidur yang benar-benar membantu membersihkan otak. Saya Dr. Ahmad Firdaus dan saya mahu tanya dengan jujur, kebelakangan ini anda masih boleh tidur lena atau tidak? Ada yang mudah terjaga 2-3 kali tengah malam. Ada yang mata sudah terbuka awal pagi walaupun badan rasa belum cukup rehat. Ada juga yang baring lama, tetapi bila bangun, kepala terasa berat dan hati rasa tidak tenang. Ramai anggap ini sekadar masalah umur, tetapi sebenarnya semasa anda tidur, sesuatu yang menakjubkan sedang berlaku dalam otak. Ada cecair semula jadi yang mengalir dan beredar di dalam otak, seolah-olah ia menjalankan kerja, mencuci, membawa keluar sisa yang terkumpul sepanjang hari. Itulah yang saya panggil sampah otak. Dalam sisa ini juga ada bahan yang sering dikaitkan dengan risiko kemerosotan ingatan. Maksudnya, tidur yang berkualiti bukan sekadar buat badan rasa segar.
Ia seperti pembersihan besar-besaran untuk otak. Dan ia adalah salah satu langkah penting untuk mengekalkan fikiran yang jelas apabila usia meningkat. Tetapi, saya perlu tekankan satu perkara. Bukan tidur lama itu yang kita kejar. Bila umur meningkat dan penggunaan tenaga harian tidak sebanyak dulu, keperluan jam tidur juga boleh berubah. Jika anda tidak cukup 6 atau 7 jam sekalipun, tetapi siang hari anda tidak mengantuk teruk, itu biasanya tidak menjadi masalah besar. Yang kita cari bukan kuantiti, tetapi kedalaman. Terutama dalam 90 minit pertama, masa inilah tidur yang paling dalam biasanya datang dan di sinilah otak mendapat peluang paling baik untuk berehat dan menjalankan kerja mencuci tadi. Jadi bagaimana kita bantu badan masuk ke tidur yang dalam itu dengan lebih mudah? Saya akan beri 2 upacara malam yang anda boleh mula hari ini juga, tanpa alat mahal, tanpa ubat tambahan, hanya perubahan suasana dan cara minda kita ditenangkan. Upacara pertama, selepas makan malam, turunkan cahaya rumah. Di Malaysia pun sama, ramai rumah guna lampu putih yang terang sampai lewat malam. Cahaya begini membuat otak keliru seolah-olah hari masih siang. Lalu, badan susah hendak menghasilkan hormon yang memanggil tidur. Cuba selepas selesai makan, padamkan lampu siling yang terlalu terang. Gunakan lampu kecil di sudut ruang tamu atau lampu meja yang lebih malap. Pilih cahaya yang hangat kekuningan jika ada. Bila anda duduk dalam suasana yang lebih lembut, badan mula faham, ini waktu malam, ini waktu berehat, dan rasa mengantuk akan datang lebih semula jadi. Upacara kedua, keluarkan beban fikiran dari kepala dan letakkan di atas kertas. Pernah tak anda sudah baring, tetapi tiba-tiba teringat esok ada temu janji klinik di Hospital Kuala Lumpur, atau teringat kata-kata yang anda rasa tidak patut diluahkan kepada seseorang, lalu fikiran berpusing tanpa henti. Bila risau dibiarkan di dalam kepala, ia membesar, makin lama makin berat. Jadi sebelum tidur, ambil buku kecil atau sehelai kertas, tulis apa yang anda risau, tulis apa yang perlu dibuat esok, tulis saja tanpa cantikkan ayat. Lepas itu, tutup buku itu dengan kemas, seolah-olah anda berkata kepada otak, perkara ini sudah saya simpan di sini, malam ini saya tidak perlu bawa ia masuk ke dalam tidur. Aneh tapi benar, ramai akan rasa dada lebih lapang dan mata lebih mudah terpejam. Malam bukan masa untuk kita membuktikan kita kuat. Malam ialah masa untuk kita menjaga diri dengan lembut. Masa untuk otak dibersihkan. Masa untuk badan dipulihkan. Bila anda biasakan diri dengan cahaya yang rendah dan hati yang lebih tenang, sebelum tidur, anda sedang membina satu tabiat yang sangat berharga. Tabiat yang menjaga ingatan, menjaga emosi dan menjaga hayat dengan cara yang paling halus. Sekarang inilah masanya. Kita sampai ke tempat pertama. Anda sudah dengar tentang makan yang jaga usus, berjalan yang tidak memaksa, rutin pagi dengan air suam dan tidur yang membersihkan otak. Semua itu sangat baik. Tetapi, saya perlu sebut dengan jujur, walaupun anda buat semuanya, kalau satu perkara ini tiada, kesihatan kita boleh jadi rapuh, seolah-olah binaan yang cantik, tetapi hilang tiang utama. Tempat pertama, yang ramai tidak sangka, ialah hati yang mampu merasa terhubung dengan manusia. Rasa ada ikatan, rasa ada tempat, rasa diri ini masih bermakna. Mungkin anda fikir, ini cuma soal emosi, tetapi ini bukan sekadar kata-kata manis. Ini ada bukti yang kukuh. Ada kajian jangka panjang yang terkenal bertahun-tahun lamanya yang melihat apa sebenarnya membuat manusia kekal sihat dan bahagia. Dan jawapannya bukan duit, bukan nama besar, bukan sekadar nombor dalam laporan kesihatan. Jawapannya satu, hubungan yang hangat dan tulus. Sebaliknya, kesunyian adalah racun yang senyap. Orang yang selalu merasa sunyi cenderung mempunyai risiko kematian yang lebih tinggi dan kesannya pernah diibaratkan setara dengan tabiat merokok banyak batang sehari.
Kesunyian boleh mencetuskan keradangan yang berpanjangan dalam badan, melemahkan sistem pertahanan dan mempercepat penuaan. Tetapi, jangan salah faham. Ini bukan bermaksud anda perlu cari ramai kawan baru atau setiap hari perlu keluar bergaul sampai letih. Jika hubungan dibuat secara paksa, ia hanya menambah stres dan itu bertentangan dengan tujuan kita. Bila saya sebut tentang ikatan, saya maksudkan satu rasa yang tenang. Rasa bahawa anda ada tempat dalam masyarakat. Rasa bahawa ada orang ataupun ada makhluk yang memerlukan anda. Dan rasa bahawa kehadiran anda membawa nilai. Jadi bagaimana kita membina rasa ini dengan cara yang paling mudah, paling lembut dan boleh mula hari ini juga? Ada 3 tindakan kecil yang saya selalu cadangkan dan ia tidak memerlukan duit yang banyak. Tindakan pertama, bila anda memberi salam atau menyapa, tambah 1 ayat yang ikhlas. Bila bertemu jiran di lorong rumah, jangan sekadar ucap hai. Cuba tambah, hari ini cuaca elok ya? Atau lama tak nampak, moga sihat selalu. Bila anda bayar di kaunter, di Maidin atau Lotus, cuba ucap terima kasih dengan suara yang jelas, bukan sekadar angguk. Sentuhan hati yang singkat ini boleh menenangkan sistem badan, membuat kita rasa lebih selamat dan secara tidak langsung membantu kesihatan salur darah. Tindakan kedua, jaga sesuatu yang hidup. Jika anda rasa berat hendak bergaul, tidak mengapa. Tanam pokok cili, siram bunga di halaman, atau bela ikan kecil. Bila anda berkata dalam hati, kalau saya tidak jaga, ia akan layu, di situ sebenarnya muncul rasa diperlukan. Dan rasa diperlukan itu adalah tenaga hidup yang sangat kuat. Tindakan ketiga, dan ini yang paling penting, berkawan dengan diri sendiri. Orang yang panjang umur bukan orang yang sempurna, tetapi mereka boleh bercakap dengan diri sendiri dengan lembut. Mereka boleh berkata, badan ini mungkin sakit di sini sana, tetapi ia sudah membawa saya sejauh ini. Saya mungkin pernah silap, tetapi itu juga sebahagian daripada perjalanan hidup saya. Bila anda mampu memberi kata-kata yang baik kepada diri sendiri, anda tidak benar-benar sunyi, walaupun rumah sedang senyap. Hati yang begini membuat setiap hari terasa lebih ringan, membuat sel-sel dalam badan seolah-olah hidup dengan lebih bercahaya dan akhirnya memimpin anda bukan sahaja untuk hidup lebih lama, tetapi hidup lebih bahagia. Jadi bagaimana? Sampai sini, anda sudah nampak gambaran besarnya. Inilah 5 ciri dan tabiat yang membentuk tubuh yang cenderung panjang umur. Tempat kelima, makan dengan cara yang tidak mengotorkan usus dan menguatkan keupayaan membuang. Tempat keempat, berjalan tanpa terikat pada nombor tetapi meluaskan langkah supaya otot kekal hidup. Tempat ketiga, mulakan pagi dengan segelas air suam untuk menstabilkan sistem dalaman. Tempat kedua, tidur yang berkualiti dengan suasana malam yang lebih tenang supaya otak dapat dibersihkan. Dan tempat pertama, hati yang mampu merasa terhubung, rasa diri ini masih ada tempat dan masih membawa makna. Bila kita susun semula-semuanya, anda akan perasan satu perkara, tiada satu pun memerlukan alat istimewa atau belanja besar. Ia semua perkara kecil yang dekat dengan hidup kita di Malaysia. Cuma selama ini kita tidak letakkan pada tempat yang betul. Tetapi, jangan salah anggap walaupun nampak mudah, kesannya sangat besar jika dibuat setiap hari. Konsistensi inilah yang perlahan-lahan mengubah badan anda dengan lebih pasti daripada apa-apa ubat yang mahal. Jadi saya mahu anda mula dengan satu langkah yang paling ringan. Esok pagi, sebaik bangun, minum segelas air, suam dulu, perlahan, tenang, biar badan rasa ia dijaga. Atau jika anda mahu mula malam ini juga, sebelum tidur, letakkan tangan di dada dan ucapkan pada diri sendiri, terima kasih kerana bertahan hari ini. Terima kasih kerana masih cuba menjaga diri. Jika anda rasa, ini pun saya boleh buat, atau anda rasa, baik, esok pagi saya mahu cuba, tulis di ruangan komen. Saya benar-benar mahu dengar pengalaman anda supaya kita saling menguatkan. Saya Dr. Ahmad Firdaus
Dan selepas ini pun, di channel ini, saya akan terus berkongsi cara-cara yang lembut dan jelas untuk memanjangkan usia sihat, supaya kita bukan sekadar hidup lebih lama, tetapi hidup dengan lebih yakin, lebih stabil dan lebih gembira. Jumpa lagi dalam video seterusnya dan saya doakan anda semua sentiasa sihat dan kuat.